Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Kristina Akilah binti Muhammad Firdaus, peserta ARPRM tahap gangsa dari Persatuan Belia Jitu Felda Pemanis. Untuk kepimpinan khidmat masyarakat, saya membeli sukarelawan. Yang pertama, saya ingin membantu masyarakat yang memerlukan. Yang kedua, saya juga ingin memupuk sikap prihatin dan empati. Yang ketiga, saya ingin membangunkan kemahiran diri. Yang keempat, saya ingin menggalakkan semangat kerjasama. Yang kelima, saya ingin menyumbang kepada pembangunan komuniti yang lestari. Untuk komponen kemahiran pula, saya memiliki bakat. Yang pertama, saya ingin meningkatkan kemahiran syutingan digital. Yang kedua, saya ingin menghasilkan bahan visual yang kreatif dan politik. Yang ketiga, saya juga ingin menguasai penggunaan aplikasi CapCut. Yang keempat, saya ingin menggalakkan kreativiti dan idea baharu. Yang kelima, saya juga ingin menyokong komunikasi dan penyampaian maklumat. Untuk komponen rekreasi fizikal, saya memilih badminton. Yang pertama, meningkatkan tahap kecergasan fizikal. Yang kedua, mengasah kemahiran bermain badminton. Yang ketiga, memupuk disiplin dan semangat kesukaan. Yang keempat, menggalakkan kerjasama dan kerja berpasukan. Kelima, mewujudkan gaya hidup sihat dan aktif.